Harga emas sekarang ni sedang turun bawah daripada paras RM700. So tuan-puan, menurut daripada mentor saya, kalau harga emas tengah turun ni, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, bagi tuan-puan yang dah mula simpan emas, borong lagi emas sebanyak yang mungkin mengikut bajet yang kita ada. Tuan-puan ada simpanan duit cash yang nak disimpan sebagai simpanan jangka masa panjang, ini adalah peluang terbaik untuk tukarkan sebahagian duit cash tersebut kepada simpanan emas. Dan bagi tuan-puan yang belum bermula, inilah waktu terbaik untuk tuan-puan mula simpan emas. Harga emas tengah murah sekarang ni, boleh terus mula simpan emas hari ini. Nak simpan 1 gram pun boleh, nak simpan rendah RM100 pun boleh, asalkan tuan-puan bermula. Sebab lumrah harga emas ni tuan-puan, dalam jangka masa pendek ada naik dan turun dia, tapi dalam jangka masa yang panjang, macam yang kita tahu, dia akan meningkat juga. Walaupun harga emas hari ini, pastinya 2-3 tahun akan datang kita tak menyesal sebab telah mula simpan emas pada hari ini. So macam mana nak mula simpan emas tu? Senang sahaja, boleh rujuk kepada video saya untuk mula simpan emas dengan serendah RM100 sahaja. Atau ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah.